Detail scan tu apa sebenarnya? 3D 4D dengan detail scan ni sama ke? Detail scan ni adalah scan untuk kita lihat organ-organ baby, struktur baby, contohnya macam otak, tulang belakang, jari kaki, tangan semua, buah pinggang, jantung, usus, paru-paru, macam lah. Even gender baby pun kita tengok juga. Dudukan plasenta, air ketuban, degupan jantung baby. So memang detail lah. That's why kita panggil detail scan. Sebab memang kita tengok detail baby tu punya keadaan dari kepala sampailah ke hujung kaki. Biasanya waktu terbaik untuk kita buat detail scan atas 20 minggu sebelum 28 minggu. Tapi saya lebih sarankan mami buat pada antara 22 ke 24 minggu. Itu waktu yang the best lah. Baby tak besar sangat, baby punya saiz tu sesuai, just nice untuk kita tengok semua keadaan baby. Melalui detail scan ni kita boleh kesan awal kalau baby tu ada masalah. So bila kita tahu baby tu ada masalah dari awal, kita boleh buat perancangan awal. Parents pun boleh bersedia lebih awal. Contohlah masa detail scan tu kita dapati baby tu ada cleft lip, ada sumbing. Di situ kita boleh rujuk kepada pakar dan pakar akan plan bagaimana nak merawat baby tu sebaik saja baby tu keluar dari rahim. So ibu dan pasangannya pun boleh bersedia lebih awal lah dari segi mental. Yang 3D 4D tu dia bukan detail scan, dia sekadar nak tengok muka baby je, nak tengok hidung macam siapa, mulut macam siapa, bentuk muka macam siapa. Actually dia lebih kepada bonding experience antara ibu dengan baby lah. 3D 4D tu bukan diagnostik, and biasanya 3D 4D ni kita sarankan buat selepas 30 minggu. Itulah nampak baby tu chubby. Kalau bawah 30 minggu tu selalunya saya tak sarankan sebab baby tu nampak kurus. Boleh nak buat tapi macam tak syok sangat lah nak tengok 3D 4D masa baby kurus ni. Kita nak tengok yang chubby-chubby, yang bulat-bulat kan, yang gebuk-gebas semua tu kan. So harap info ni membantu mami-mami decide sama ada nak buat detail scan ke tak. Kalau nak tahu lebih lanjut info tentang pregnancy dan ultrasound, follow Sonarita.